Tuan-tuan, saya nak umumkan ada berlaku sedikit perubahan. Pihak kami yang mencadangkan untuk memajukan tanah di sebelah sana saja. Apa pasal jadi lagu tu pula? Dulu janji lain. Kalau nak ambil, ambil semua sekali. Jangan ambil separuh-separuh. Ya, betul. Ambil semua sekali. Macam yang janji dulu tu. Sebenarnya tanah-tanah sebelah sini tak berlaku. Tanah sana yang sesuai dimajukan. Saya harap encik semua faham. Sebabnya... Encik cakap biar betul-betul sikit. Encik jangan cakap belit-belit. Kalau nak ambil, ambil semua. Kalau tidak 1 inci tanah orang kampung ni, encik jangan ambil. Jadi kami semua tak berpecah. Ya, betul. Ya, kami pun bukan kebulur sangat encik. Betul. Ambil semua. Sabar. Bawa bertenang. Saya minta maaf, mencerah sedikit. Awak perasan tak, Bakar? Apa yang awak cakap ni? Betul apa? Cakap salah. Betul. Memang benar. Salah tu tak salah, Bakar. Tanah yang seberang sana tu, kebun kelapa sawit kita. Yang sebelah sini, kampung kita. Jadi kalau kedua-duanya diambil, kita nak dua kat mana? Datuk cakap, terang. Tadi encik cakap ni ada... Saya cadangkan kita semua setuju. Setuju. Wak sokong tadi ngenangkan kawan aja. Sebenarnya cakap langsung tak ada berlapis, tak mikir. Kalau pemaju itu kecil hati, dia batal aja niatin nak beli tanah kita, ya melepas ajak Wak nak jadi kaya. Alah, Wak, aku saja geretak aja pegawai tu tadi. Takkanlah buat lawak sikit pun Wak nak marah. Ya, lawak boleh, tapi kok lawaknya lawak bodoh. Wak, kita nak buat apa duit banyak-banyak ni? Bukan boleh bawa ke kubur. Kita ni pun dah senja, Wak. Bakar, tak bolehlah kamu cakap apa itu. Kita ni sebelum menutupkan mata, teringin juga nak pakai kereta mewah. Ya. Rumah banglo besar. Kalau ada peluang, boleh menikah seorang lagi. Ya. Kamu tak teringin ke semua tu? Bakar. Wah, tak kahwin aja lari. Apa itu? Angah. Rasa Angah jadi tak ayah kita tu nak jual tanah ladang dia tu? Entahlah. Itu yang duk risaukan ni. Dibuatnya orang tua tu tukar fikiran, tak setuju. Tak merasalah Mami dah gelang baru, rantai baru. Macam mana ni Abang Long? Walau macam mana pun Angah, kita mesti cari jalan supaya ayah setuju. Apa kata Abang Long tanya ayah sendiri? Hello? Bertuah punya anak. Apa nak jadi dengan korang ni? Cuba bagi salam dulu lain kali. Tanyalah mak, apa khabar mak? Tanya ayah kau